Mahkamah Magistrate yang tadi diberitahu Zamri Vinod ke Thailand pada 9 Mac lalu bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya berada di negara jiran itu atas urusan perniagaan dan menguruskan pernikahan pasangan. Peguamnya Muhammad Haris Mat Yusof berkata aktivis berusia 42 tahun itu kemudiannya memasuki tanah air semula pada 12 Mac iaitu selepas 4 hari di luar negara. Katanya Zamri Vinod tidak pernah menerima sebarang notis yang memerlukannya hadir ke balai polis untuk memberi keterangan atau dikehendaki menghadapi pertuduhan sehingga dia dilarang keluar negara. Jelasnya Zamri Vinod terbabit dalam menguruskan pernikahan pasangan yang mahu melangsungkan perkahwinan di luar negara yang mana ia kerjasama baik antara Majlis Agama Islam Songkla Thailand dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Muhammad Haris berkata kemasukan anak guamnya pada 9 Mac lalu dan kemudian keluar pada 12 Mac iaitu sehari sebelum kenyataan media Ketua Polis Negara yang menyatakan dia melarikan diri. Peguam itu berkata bahawa kehadiran Zamri di mahkamah bukan kerana beliau ditangkap oleh polis atau mana-mana pihak berkuasa tetapi hadir secara sukarela dengan kerjasama penuh. Ia bertujuan menghadapi pertuduhan dan membersihkan namanya melalui proses mahkamah.